Hello guys, welcome back to my channel. So hari ni aku nak buat Mr. DIY haul. Wih. Tada! So this is the item yang aku beli kat Mr. DIY. Yang ni dia macam mini tapi dia tak mini sangat. Faham tak? Aku ada beli a few decoration untuk my dapur. Hehehe, nak cepat. Kita nak cepat sebab tu kita pergi DIY je. Kita tak order kat Shopee. First item yang aku beli is this carpet kaki. Panjang gitu ha. Dia very tebal. Sumpah carpet dia tebal gila. Yang ni aku ambil, oh lama size dia tak tahulah. Aku agak-agak je dengan my dapur. Alhamdulillah. Nasib baik muat. So yang ni dia akan muat-muat dengan kepanjangan dapur aku lah. Sumpah panjang. Nampak? Panjang. Ni corak dia cantik dah. And dia punya kapet ni tebal gila. Sumpah dia tebal yang terletak bila letak kat dapur. Sebab tu aku ambil. Walaupun harga dia a bit pricey, dalam 30 lebih macam tu satu kapet ni. Dia ada banyak colour tapi dekat Mr. DIY dah habis. Tinggal satu colour ni je. Next aku beli cover peti ais. Sebenarnya aku cari cover peti ais yang macam plain ke kosong macam tu. Aku ingat kat DIY lagi banyak choice daripada dekat Eco Shop. Sebab Eco Shop kan dia macam corak yang biasa macam tu, aku tak nak. Tapi bila aku pergi Mr. DIY, lama banyak habis dah. Bawah sangat ke kau? So aku jumpalah yang ni yang paling aku rasa macam okey sikit. Dia punya corak yang macam boleh kena sikit lah dengan dapur saya. Yang ni dia colour macam dark. Apa tu ni? Warna dark grey. Aku sebenarnya cari yang plain. Aku rasa yang plain ada dekat... Alamak, kotak. Kotak. So aku kena basuh lah dulu. Ini tak suka ni. Dia macam ni lah guys. Sebab kalau tak letak pelapik peti ais, dia macam terlalu kosong. Dia macam terlalu buruk di situ. Jadi kita paksa lah saya cari juga dia ya. Comel kan? Ada list. Ada list kat belah tepi-tepi ni semua comels. And dia ada poket juga kiri dan kanan. Nampak? 1, 2, 3. 3. Aku kalau tak ada poket pun tak apa. Pasal kalau ada poket ni macam-macam barang laki aku letak tepi peti ais tu. Geram aku. Next aku beli ni. Tempat pegang periuk. Ya Allah comel gila. Tapi tinggal 2 colour je. Colour maroon and colour cream time tu. Kenapa saya tak beli colour cream? Sebab saya nak setkan dia dengan yang ni. Colour cream yang ni sold out. Okay. Yang ni apa? Yang ni apron. Dia ada warna merah je. So saya beli warna merah. Matching dengan sarung tangan ni. Aku tak tahu lah aku pakai ke tak. Tak. Dapat yang macam ni satu. Yang petok ni. Lagi satu yang macam ni. Macam sarung tangan biasa lah. Comel kan corak dia. Tengok corak dia tu. Tengok corak dia. Sumpah cantik gila. Very aesthetic. Very up to date. Okay. Love. Aku ni minat colour merah masalahnya. Tapi sekejap jadi pelik dapur aku colour merah. Lepas tu ni apron. Dalam dia ada apa tu? Matching set macam ni. Aku pun beli lah ya. Kalau apa nak murah belilah dekat Shopee. Sebab dekat apa tu? Dekat Mr. DIY ni dia tak murah. Nampak tak? Comelnya. Sumpah comel. Lepas tu dekat badan ni ada big pocket macam tu. So bolehlah hampa nak letak handphone sambil masak kan. Tengok resepi kat TikTok, kat YouTube kan. Letak full kat sini. Baby sit down. Ada lagi tu. Habis lah. Lagi ambil baru. Ada tali macam biasalah. Macam apron lain tu. Comel dah. Sekejap aku tunjuk pada jauh. Tu. Comel. Ada tepi. Comel lah. Matching. Next aku beli hook. Ya, hook kecil. Aku beli hook kecil ni untuk gantung ni lah. Sarung tangan ni dengan sapu tangan. Bukan sapu tangan. Apa tu? Yang lap tangan yang dapur punya tu. Yang tu. Comel kan? Kecil je putih. Anakku dah tak okey dah. Dia nak tekan kamera ni. Next aku beli sticker. So cute. Comel tak? Wow. Sebab sekarang aku memang gila stiker. Aku kan buat planner. Jadi aku suka lekat-lekat. Alamak satu je. Satu mana cukup. Satu je bunga. Ada cukup satu bunga.
Alah, satu je. Tapi comel sangat-sangat weh. Love lekat stiker dekat planner. Planner kita akan nampak lagi comel. Kita lagi semangat nak tulis hari-hari guys. Sumpah comel-comel stiker kat Mr. DIY. Tapi tentu aku tak sempat nak belek. Sebab DIY dia nak tutup. People last minute go. Next aku beli pewangi lagi. Yang ni bubble gum. Aku dah pernah beli dah itu. Aku beli lagi sebab aku suka dia bau. Dia bau macam, dia bubble gum lah basically. Sumpah wangi. Dia ada macam-macam bau lagi. Kalau apa-apa belilah bubble gum ni. Sumpah wangi. Dalam dia ada 3. Tahan lama juga gantung dekat toilet sampai hilang bau dia. Next aku beli ni. Aku sebenarnya cari selotip yang untuk pokok punya tu. Yang warna hijau tu. Tapi tak ada. Aku tak ada kat aku yang tak pandai cari. Lepas tu aku jumpa yang ni. Yang kertas punya tip ni. Aku harap boleh lah sebab pokok aku dia tercabut. Jadi aku nak cantum balik kena guna benda ni. Sorry lah anak saya bising sebab anak saya dia mood tak okey. Last item, jam. Last minute lah weh cari jam. Aku sebenarnya nak order tapi tak order dekat Shopee-nya. Nah tengok ni. Cantik tak? Cantik tak? So aku jumpa jam ni kat DIY, beli je lah DIY. Ya Allah, anak aku kenapa? Ya Allah, ya Tuhan aku berilah kesabaran ya Allah. Aku serupa nak raya sama naik dengan dia. Cantik kan guys? Dia simple tapi dia minimalis. Aku tak tahu kenapa setiap kali aku cakap dia nak raya. Aku pun tak tahu. Aku tunggu masa nak raya sekali dengan anak aku je ni. Okay? So pretty. Ui, cantiknya. Macam mana buka dia guys? Macam mana nak buka tanpa rosakkan kotak? Alamak, tak boleh. So basically dia macam ni lah. Dia simple tapi dia cute. Nampak tak? Dia cute sih sebab dia ada benda ni. Macam sesuai lah letak kat dapur saya yang comel. So, alah. So itu sajalah anak aku dah buat perangai guys. Itu sajalah barang decoration untuk my dapur. Aku tak sabar nak siapkan dapur aku. Dapur aku dah nak siap lah. Lepas aku bungkus semua barang ni terus siap je dapur tu. Siap seadanya sajalah. Itu pun aku dah habis beratus ribu dah dekat situ. Beli all the barang semua. So itu sajalah. Thank you so much for watching. See you guys in the next video. Bye. Lots of love. Love you.